Okey semua, Assalamualaikum. Saya Ika, owner kepada Ika Corner Nasi Wanggil Malim Menawar. Okey, nak menceritakan tentang sejarah kedai ni. Asalnya bermula daripada mak ayah saya, tapi kami berpindah daripada Tapah ke Malim Menawar lebih kurang pada tahun 2004. Okey, 2004 memang mak ayah saya yang meneruskan. Sampai tahun 2010 saya ambil alih. Tapi ambil alih masih lagi di bawah pimpinan kedua ibu bapa saya. Dan sekarang kami meneruskan bisnes ni, bisnes keluarga ni bersama suami, adik-beradik. Dua mak ayah saya masih lagi dalam kedai ni. Okey, nak menceritakan kami sekarang ni dah pindah ke lokasi baru. Jarak perjalanan daripada kedai lama ke kedai baru lebih kurang 5 minit je. Sebenarnya kedai baru ni lagi senang nak jumpalah berbanding kedai lama. Kedai lama dulu jauh ke Pekan Lama tu. Di sini tepi jalan je. Okey, waktu operasi kita pula. Waktu operasi kita 7 pagi hingga 7 malam dan kami cuti setiap hari Selasa. Tempat baru ni fasiliti lebih lengkap, lebih besar, lebih selesa. Kami sediakan tandas, surau, jadi mana yang perjalanan jauh boleh singgah solat dulu, boleh rehat-rehat dulu. Kawasan parking pun besar, tempat makan pun selesa, boleh muatkan lebih kurang 150 ke 200 orang pada satu-satu masa. Jadi yang mana ada rombongan bas ke apa ke boleh terus ke sini. Kami juga sediakan bilik berhawa dingin yang boleh penuh, boleh memenuhi lebih kurang 75 orang. Jadi untuk sebarang event ke, mesyuarat, meeting, untuk buka puasa nanti boleh tempah dengan kami lah. Menceritakan tentang menu pula. Okey, kami sekarang ni buka 7 pagi sampai 7 petang tu. Kita bermula dengan sarapan. Kita ada puri, ada capati gulung, capati tampal, ada perota, ada alu perota. Lepas tu untuk bahagian mi kita ada mi goreng, mi kari, mi sup, laksa, mi rebus, mi kicap, rojak pasembu, Maggi goreng, lepas tu nasi lemak, ada nasi lemak ayam goreng, nasi lemak ayam wanggil. Selain tu menu nasi kandar pula. Menu nasi kandar bermula dalam pukul 9.30 pagi lah. 9.30 pagi hingga pukul 7 tu nanti. Untuk bahagian mi pun sama. Kita akan mula 7 pagi tu hingga 7 petang. Cuma bahagian capati dengan puri tu je kami akan tutup sementara pada waktu tengah hari. Antara pukul 12 sampai pukul 2 tu kami tutup. Jadi 2.30 sampai pukul 7 kami akan buka semula untuk bahagian capati dengan puri. Ayam wangi, ayam bawang, ayam goreng berempah. Ini yang campur tu, kuah campur. Dari ikan. Sayur dia acah.